juara kelas level 3. Kelas 3 Amar bin Yasir. Juara 1 Muhammad Gibran. Jumlah nilai 883, rata 98,11. Juara 2 Naira Syaukia Arshifa. Jumlah nilai 882, rata 98,00. Juara 3 Dian Putri Aziza. Jumlah nilai 879, rata 97,67. Kelas 3 Abdurrahman. Juara 1 Muhammad Raihan Al-Khalif Mahardika. Jumlah nilai 893, rata 99,22. Juara 2 Tirfa Kaira Adisti. Jumlah nilai 886, rata 98,44. Juara 3 M. Safi Ali Morteza. Jumlah nilai 882, rata 98,00. Kelas 3 Hamzah. Juara 1 Aisyah Hima Nadira. Jumlah nilai 891, rata 98,98. Juara 2 Aisyah Al-Mahira. Jumlah nilai 888, rata 98,62. Juara 3 Muhammad Zafran Al-Fatih. Jumlah nilai 882, rata 97,96. Kelas 3 Usama. Juara 1 Zara Yasmin. Jumlah nilai 889, rata 98,78. Juara 2 Bashar Harun Ahmad. Jumlah nilai 887, rata 98,56. Juara 3 Baihaqi Rafka Adi Guno. Jumlah nilai 886, rata 98,44. Kelas 3 Khalid. Juara 1 Alifa Arunia Aisyah. Jumlah nilai 884, rata 98,22. Juara 2 Adam Altair Sinaro. Jumlah nilai 881, rata 97,89. Juara 3 Fatih Atala Al-Ghifari. Jumlah nilai 877, rata 97,44. Baiklah, kami mintakan kepada Ustadz Mukarrom untuk memberikan penghargaan dan membagikan piala kepada anak-anak yang ada di level 3.